Dengan Smart FUE, kami telah mengeluarkan 1000 graf untuk mengisi kawasan tepi di sini, iaitu the male pattern hair loss level 2. Inilah male pattern hair tahap kedua. Kita boleh dapat lihat ruang ini kosong dan kami telah mengisikan kawasan sini, dan di sini kami telah menimbang, dan kawasan di sini dengan sini kami telah membuat kepadatan angle generation mengikut international guideline, jadi dapat satu result yang homogeneous. Ini dari highlight, hanya satu follicle saja dimasukkan baris yang pertama, kedua dan ketiga, dan di sinilah tempat hairline juga di baris yang depan. Ini dipanggil anterior point, dan kawasan T3 segi di sini dipanggil frontotemporal angle. Kami juga telah mengisi. So teknik yang kami gunakan ialah Smart FUE. Hari inilah hari yang pertama. Dia baru saja habis melakukan the Smart Graft Care. Thank you Prof. Datuk Dr. Jas